Qualification to become a member of Siasah Syariah Bar is the qualification accepted by the local or national Syariah Bar. Satu kebanggaan juga bila-bila kita dalam suasana keributan orang gebut-gebut berlanding ini, masih banyak yang mau fikir saya pilih. Di penutup sidang itu, ketika nak melancarkannya itu, masing-masing katakan kamu berapa itu mudah ya sebut. Sekian 500,000, 1 million, 100,000 begini. Kami yang dari Malaysia ini menipu. Saya selalu menyebut bahawa pengalaman sahabat-sahabat kita, adik-adik kita di beberapa buah kampus universiti yang berlaku satu perkembangan ideologi dan juga politik yang dilakukan oleh sebahagian pemimpin pelajar di kampus-kampus. Membicarakan soal prinsip yang terawang tanpa menghubungkan dengan realiti yang wujud pada hari ini, bagi saya ini merupakan satu keadaan yang tidak akan dapat mencapai cita-cita seperti itu. Adanya perlombaan yang sengit di antara dalam kaum dan di antara kaum untuk mencapai matlamat. Asalkan matlamat tercapai secara tidak menjadi perhitungan. Tentang dakwah di kalangan bukan Islam dan banyak pandangan dan sorotan yang telah disampaikan, dan terima kasih di atas sorotan-sorotan tersebut. Sebagai generasi pembangun dan perubah sejarah umat, generasi penegak kebenaran dan keadilan yang tidak pernah mengenal mundur dalam merealisasikan cita-cita murni Islam. Guru mengulangi menyebut huruf-huruf itu sebanyak 3 kali, kemudian diikuti dengan bacaan murid beramai-ramai mengikut gurunya sudah itu. Kemudian guru meminta murid membacanya seorang demi seorang. Jadi sebagaimana juga kita menggunakan. Manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa diri kita dan orang lain juga untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menteri di dalam rumah tangga ini, puan-puan, bukanlah suatu tugas yang ringan. Sebab itu kami Helwa Abim memikirkan suatu tajuk untuk memberi senjata. Merupakan suatu mukjizat, satu kebesaran yang Allah berikan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Dan menyediakan atau membiasakan anak-anak kita ini dengan bagaimana yang kita dengar tadi, yaitu kenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Kita perhatikan dalam keadaan sekarang ya, untuk membolehkan kita memikirkan apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil. Ada perlunya kita memikirkan semula keadaan. Pelajar Islam khususnya, yang terdiri daripada pelajar universiti dan college khususnya, dengan didokong oleh para pelajar lain umumnya. Bersama-sama kita pada malam ini ialah membentang kertas kerja yang pertama, dan insya-Allah sebentar nanti membentang kertas kerja yang kedua akan tiba. Nabi kita tidak tahu apakah sebenarnya pengalaman yang ditemuinya itu, yaitu apabila malaikat Jibril datang ke Gua Hira. Apabila saya berdiri di sini pada tahun 1996, saya terpaksa menghimbau kembali pada tahun 1985 apabila kali pertama saya diminta membentang kertas kerja Abim, yang ketika itu kita memulakan satu siri yang dinamakan Budaya Kerja Berencana. Saya kira elok saya teruskan kepada saudara dan juga saudari untuk mengemukakan sebarang persoalan. Tetapi sebabkan masa kita agak terbatas, saya mengharapkan bersama daripada saudara dan saudari. Saya rasa oleh kerana ada antara peserta-peserta kita yang datang daripada luar negeri yang tidak boleh memahami bahasa kebangsaan. Mengenai kertas-kertas kerja ini, saya cuba meneliti beberapa kertas kerja yang pernah diedarkan dalam kongres-kongres, dalam seminar-seminar. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita telah dapat menganjurkan majlis perasmian Muktamar Sanawi Abim Negeri Selangor bagi kali yang ke-13, iaitu saya cuba menggalurkan, saya trace
proses kebangunan Islam dari dahulu sampai kini. ABIM sebagai Harakah Islamiah, sebagai gerakan dakwah, dan cuba juga memberi penjelasan mengenai sebahagian daripada objektif Hari Penerangan ini sendiri. Justru kerana umat Islam daif di bidang ilmu pengetahuan, mereka tidak menguasai bukan saja ilmu sains dan teknologi. Dalam memberikan reaksi terhadap selaras Persatuan Mahasiswa Islam Negeri Melaya PMIUM satu ketika mengenai kenyataan tengku yang telah disebutkan tadi tentang Malaysia sebagai negara sekular. Sebelum saya meminta Saudara Hussein Yaakob untuk menyampaikan kertas ini, saya ingin memperkenalkan Saudara Hussein Yaakob ini. Jalannya sikap malas, sikap cuai, sikap sambil lewa, cari uang kerja, curi tulang orang kata. Kemudian sikap tak teliti. Oleh kerana beliau baru saja pulang daripada menggunakan haji, dan kebetulan pada waktu beliau menggunakan haji, ayahanda beliau telah meninggal. And they left, all these big warriors of Japan, the samurais, they left, and in 1873, 5 years after searching for what to do next for Japan, then they formed the company. Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo, Daiichi Kanyu. These 5 companies. And all these 5 companies carry samurai name. Daripada golongan baru, golongan yang dikeluarkan oleh universiti, college, institute. Mungkin ada para wanita di sini yang lebih ahli daripada saya. Jadi sebagai manusia kerdil yang juga cuba pengisian keilmuan secara konteks. Kemudian ini perlu diterjemahkan ataupun dilaksanakan pada tingkat penyusunan kurikulum. Itu konsep kurikulum bersepadu. Dan juga dikenal saya lagi pada diri saya, terutama di pimpinan seluruh mereka, bahawa pimpinan itu adalah bukan sedikit. Dipanggil untuk dalam kehidupan tadi, saya pun masa tugasan juga lah. Kerana jawatan kuasa siswa Zat dulu dikenal sebagai jawatan kuasa siswa Zat muda. Tapi kalau orang lelaki, dia tanya pula, rumah wanita ni mana? Taklah di sana tu di mana? Tak apalah, pakcik tak mau bagi hari ni, tak apa, ikut saya mai. Betulkah yang tu? Masyarakat berinteraksi dan bergerak dengan bebas sehingga wujudnya kebudayaan yang bergerak tanpa campur tangan, tanpa penglibatan dan pembabituan pihak pemerintah. Ilmu pemakanan, dan sebagainya, cara usuliah menyebabkan suami semakin sihat dan sebagainya. Ini penting. Kita melihat kepada pengertian-pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahawa yang bertanya amalan Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menceritakan mereka merasa menderita